hari ini kita menyambut Hari Wanita Antarabangsa sehari awal lah. Tapi kerana besok dan kita rasa kita nak menunjukkan bahawa dalam 4 tahun ini wanita memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan juga urusan kerajaan negeri Pulau Pinang. Ini boleh dilihat bila buat kali pertama kita ada DO wanita yang pertama di Pulau Pinang. DO wanita yang pertama dalam sejarah Pulau Pinang iaitu di STS, Puan Hajar Rohani. Kita pun ada YDP, MBVP dan MPSP yang pertama juga di Semenanjung Malaysia dengan Petaya binti Ismail dan Maimunah binti Syarif. So semua ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri Pakatan Rakyat memberikan peluang yang sama kepada wanita yang berkeupayaan. Tentu masih banyak kemajuan, masih banyak usaha harus dibuat. Tetapi dalam 4 tahun ini kita boleh lihat dan boleh nampak banyak kemajuan. Dan kita akan terus berusaha supaya wanita dapat memainkan peranan mereka yang sewajarnya. Tapi salah satu aspek yang pihak golongan wanita sangat prihatin sebagai seorang ibu ialah mahukan anak-anak mereka membesar dalam keadaan yang bersih, keadaan yang hijau, keadaan yang selamat. Selamat itu sangat penting untuk wanita dan juga dalam keadaan yang sihat. So saya rasa 4 kategori ini bila kita pergi tadi, kita telah dapat feedback mereka sangat puas hati dengan kebersihan, kehijauan, keselamatan dan juga kesihatan di Pulau Pinang. Seperti yang saya sebut tadi, bersih, hijau, selamat dan sihat adalah sangat penting. Bersih semua tahu, hijau semua tahu, selamat. Pulau Pinang sekian selamat dengan penurunan kadar indeks jenayah yang paling besar di Malaysia. Kita menuju ke arah sebuah negeri yang paling selamat di Malaysia dan sihat. Baru-baru ini Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah berusaha dengan berjayanya dan disetujui oleh Lee Rubber untuk tutup kilang proses getah 6 di Raya Subuh. Ini adalah satu kilang proses getah yang paling besar di Malaysia. Dan pada satu masa, iaitu pada tahun 90-an, adalah paling besar di dunia. Sekarang ditutup. Masalah ialah untuk sebuah kilang yang begitu besar mengeluarkan bau yang menjadi satu isu besar untuk lebih 10,000 keluarga. I think more than 10,000 families in Komong, 20,000. 20,000 yang telah dihadapi oleh lebih 20,000 keluarga. 20,000 buah keluarga. Dan saya rasa kadang-kadang bila itu angin tiup, 20,000 lagi akan kena tengok itu hala angin. So ini adalah sesuatu usaha yang dibuat oleh kerajaan negeri. 30 tahun tak boleh selesai. Tapi selepas berusaha 3 tahun, kita dapat meyakinkan bahawa demi kebaikan semua pihak, tentu syarikat ini boleh buat perancangan lain untuk membangunkan tanah mereka 24 ekar. Tapi kita telah berjaya untuk tutup kilang 6A. Dan ini berbanding dengan Barisan Nasional yang nak buka kilang Lainas di Pahang. Di Pahang, dia buka kilang Lainas yang mengancam keselamatan rakyat kerana ada radioaktif. Di Pulau Pinang, kita pula tutup kilang 6A, kilang proses getah. 30 tahun tak boleh selesai, sekarang dah selesai. Dan seperti yang saya selalu cakap,
untung mau untung, tapi jangan kerana untung kita mati. Untung mau untung, tapi jangan kerana untung kita mati atau kita sakit. Dan saya percaya inilah yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai sebuah kerajaan berjiwa rakyat, kita mesti sentiasa dengar suara rakyat. Dan inilah yang diinginkan oleh rakyat. Dan kita akan berusaha masalah-masalah selama 30 tahun ini satu persatu kita akan selesaikan. Okey, ada apa-apa soalan? So the contrast between BN opening Lynas that threatens the health of the residents compared to Pakatan Rakyat in Penang, 30 years cannot close, 30 years cannot resolve. Yes, finally been resolved end of UN, isn't it? UN, isn't it? The factory finally resolved at the end of last month, when that largest rubber processing facility in the world and still the largest in Malaysia was finally closed on 24 acres. Dan kita boleh lihat ini bukan satu keputusan yang mudah dibuat oleh syarikat Lee Rubber, kerana mereka telah memasuki mesin-mesin yang bernilai 100 juta ringgit. So 100 juta ringgit punya mesin dan kelengkapan tak beroperasi sekarang. 它的那个机器很先进的，大家刚才也看到，上次去访问的时候看到是超过1亿令吉Okay, any questions? No, I mean the value of the machines inside the factory is worth 100 million. So it's not an easy decision to close down. Not easy for them to close down. No, about 100 million ringgit worth of machines there. But I said finally we have managed to work out a solution, a win-win solution that I think benefits more than 20,000 families there. It's a very big issue. Anyone staying by Trubung 呢？这边有记者住龙尾吗？燕芬知道的，燕芬呢也 I mean she knows the problem. 蔡依琪呢住在龙尾吗？哀悼有吗？龙尾啊？去不到。去不到。以前没有去到，你是太远。经过什么附近？之前是有了，所以但是觉得最近呢，最近我们因为它开始减少了。可是一向来如果是住在很久知道，这个是大问题了。我看每一次就炒一次封面板，每一次就炒一次封面板，现在没有得炒了啦。现在没有得炒了。是30年的问题，我们最终呢解决。